Ada lagi? Ada lagi? Itu Zaman British lah. Nama British. Orang British lah. Jepun nama sangat. Orang British banyak lagi. Even dekat Johor pun ada yang sempat dah 100 tahun. Oh, Masih pakai. Itu yang kadang-kadang kita kena expect berlaku kerosakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua. Kita bertemu dalam rancangan podcast Air Kita. Dan sebut pasal air, tak ada orang yang tak nak air. Orang Melayu ke India, ke China, ke Kadazan, ke semua nakkan air. Baki lagi bagaimana kita nak mengurus air agar semua orang dapat faedah dan manfaat air tersebut. Jadi para penonton, hari ini kita akan sembang tentang air tak terhasil ataupun non-revenue water. Nak faham tu kita kena pergi lebih deep nanti. Cuma asasnya ialah bayangkan kita jual burger, kita buat 10, kita jual 3 je yang laku. 7 tu biar. Adakah nak buang ke, macam mana ke? Dan kita dah keluar modal, dah penat, segala jeri keringat. Macam mana tu? Okey, nak relate dengan air macam mana? Kita bersembang dengan tetamu-tetamu kita. Pertama sekali, Encik Izaidi. Apa khabar tuan? Baik, Encik Amin. Dari Suruhanjaya Pengurusan Air Nasional, SPAN. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Perkhidmatan Air Nasional. Sihat, Negara. Negara, sihat je? Alhamdulillah sihat. Masya Allah. Dan di sebelah beliau dari Ranhill SAJ, Tuan Khairul Effendi. Sihat tuan? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bila sembang pasal air tak terhasil ni sebab Tuan Izaidi ni sebagai pengarah bahagian teknikal, section standard teknikal dan pematuhan. Memang wajarlah jawab soalan pasal NRW ni kan. Saya cuba. Sebenarnya nak pergi lebih detail, air tak terhasil tu gapo dia kan. Dan setakat ni lah pencapaian semasa NRW kebangsaan. Okey, terima kasih Cik Amin. Pertamanya macam Cik Amin cakap tadi, air tidak terhasil ni, secara mudahnya saya boleh jelaskan macam ni lah. Operator air, bila mereka nak bekalkan air, mereka rawat air tersebut di loji-loji rawatan air dan mereka salurkan kepada pengguna melalui sistem agihan air lah, melalui pipe-pipe kita yang ada lah. So sebelum sampai ke pengguna tu, di tengah jalan tu, di sepanjang perjalanan air tu untuk sampai ke pelanggan ataupun pengguna, dia hilang. Dia hilang dalam sistem tersebut. Maksudnya dia tak boleh dibilkan kepada pengguna lah. Jadi dia hilang ni ada macam-macam sebab lah. Yang pertama sebab bocor. Pipe tersebut tu bocor. Yang keduanya disebabkan oleh pecah lah. Bocor dan pecah. Dan ada juga keadaan air ni hilang disebabkan oleh limpahan pada tangki-tangki yang kita tengok. Tangki-tangki dekat kawasan perumahan kita ada tangki-tangki besar yang membekalkan air kepada pelanggan dekat kawasan tersebut lah. Itu yang secara mudah dan yang paling besar untuk NRW di negara kita lah. Tapi selain daripada itu, air yang tidak memberikan hasil kepada operator ni ataupun air tidak terhasil, NRW ni, dia ada juga disebabkan oleh faktor-faktor lain. Walaupun kecil, dia memberikan kesan. Antaranya adalah orang curi air. Boleh ke? Macam mana Itulah dia berlaku. pintas? Macam mana dia buat? Sebab air tu kat bawah kan? Ke macam mana? Pandailah dia ada sebab air ni dia senang, dia orang kata dia tak bahaya sangat bila you touch dia, you elektrik buat lain tapping. kan? Elektrik lain, you kena current. Air ni paling kuat pun you basah je lah. Ya. So Itu kadang syok kan? so bila dicuri air tu, of course operator tak bill lah kepada dia, diguna air tu secara percuma. So itu antara sebab operator tak dapat hasil lah daripada penggunaan. Itulah. Dan ada juga keadaan di mana meter tu sendiri, meter yang mengukur jumlah penggunaan air pengguna tu, dia tak tepat. Boleh berlaku Boleh berlaku sebab sama ada dia rosak ataupun dia dah tua, meter tu dah berusia sangat, dia punya komponen dalam sangkut. ada sangkut. Boleh ke juga ada orang hack meter tu? Ada berlaku. Serius lah. Kita panggil dia kacau ganggu meter tersebut. Dia alter ataupun dia kacau lah meter tersebut, menyebabkan reading dia slow lah. Boleh berlaku macam tu Ada berlaku. Tapi peratusannya berbanding yang air bocor tadi? Dia kurang lah. Dia kurang lah. Pencapaian setakat ni di peringkat kebangsaan dulu? 2025 tahun lepas punya, sehingga Disember, kita punya NRW Semenanjung Malaysia dan juga Labuan. Sebab kita tak regulate Sabah dan Sarawak. Untuk Purata Semenanjung dan Labuan, Sabah Sarawak dia ada kuasa otonomi mereka sendiri kan? Kita berada pada tahap 34.4%. Itu purata. Itu kira okey lah kot kalau kita ukur pada skala global.
Sebenarnya tak berapa okey sangatlah. Okey. Kita sasarkan, kalau ikut sasaran kebangsaan kita, sasaran oleh yang ditetapkan oleh kementerian, kita nak capai 28.8% lah pada 2030. Sebelum ni, Dan pada 2024, pencapaian kita 34.3%. Sebenarnya kita tahun 2025 tu dah naik sikit, 0.1%. sikit lah. Sikit lah. Kita nak turun tapi dia naik sikit. Dia ada tergelincir sikit lah, ada certain... Sebaik 0.1 kan. Itulah. Tak apa. Nanti saya tanya dalam banyak-banyak negeri, mana negeri yang paling berjaya lah menjaga, meminimalkan jumlah pembocoran tu kan. Ya. Tapi nak tanya pada Tuan Khairul kan, sebagai operator yang terlibat secara langsung dalam berkait bersih ni, kepada pengguna, pasti ada banyak kesan apabila berlaku kerugian disebabkan NRW ni. Jadi apa bahasa mudah kita nak cerita pada penonton podcast kita ni, bagaimana air tak terhasil ataupun NRW ni sangat memberi impak, kesan kepada operator macam Ranhil ni lah kan. Baik, okey. Kalau nak ceritakan dia punya kesan ni memang banyak sebenarnya. And then kalau kita nak mula dengan the process, kita hantar air kepada pelanggan apa proses. Dia ada 3 proses utama. Yang pertama, dia duduk dekat production, dekat loji-loji. Di mana air mentah tu kita ambil, kita proses, kita rawat, jadikan air yang boleh diminum. Bila dah dirawat, air tu masuk ke dalam sistem Maknanya air ni bila proses, dia terus boleh diminum boleh minum. Boleh diminum. Dia portable standard. So itu adalah requirement daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga ada KPI dari SPAN. Tak untuk heran lah. pastikan air itu boleh diminum. Kalau tengok cerita orang putih kadang-kadang, dia pergi ambil gelas, terus dia buka paip, Ya, betul. ni minum terus. So standard Malaysia boleh minum Kalau di loji, saya cakap Di logi lah. di loji ni boleh minum because air tu baru diproses. Tapi bila dah sampai rumah, air tu dah lalu a series thousand kilometer so pipeline. Macam-macam dah lalu lah. dekat tangki apa semua. So dia dah ada banyak benda lain yang faham. contaminating lah. Kan? Tapi di loji memang keluar standard dia boleh diminum. Okey. Selepas production ni dia akan lalu series of kita panggil water supply distribution. Ada tangki air, ada rumah pump, ada pipe-pipe air kan, sampai ke pelanggan. Sampai ke pelanggan pula dia ada meter stand, dia ambil air daripada situ. Jadi kalau NRW ni tinggi, kesan dia bermula daripada production tu sendiri. Because kita tahu sekarang, kita di Malaysia ni kebanyakan kita ambil, kita panggil surface water. Ambil air daripada sungai, empangan dan sebagainya. Itu kita panggil surface water lah. And then surface water ni, dia bukan bersifat infinite. Dia boleh habis. Dia kalau lama tak hujan, dia lama tak hujan dia boleh turun. Macam baru-baru ni kita pun dikejutkan dengan event kemarau. Di Johor pun berlaku juga kemarau. And then di setengah-setengah negeri di utara juga ada berlaku kemarau. Jadi surface water ni dia bukan infinite. So kalau kita keep on ambil and kita tak monitor NRW, maknanya kita ambil berlebihan. Ya, sangkut Kita nak hantar dekat 10 orang tapi kita kena buat air untuk 20 orang. Jadi macam tu. So banyak air mentah yang perlu digunakan. So pembaziran kat situ. Satu lagi bila kita masuk ke agihan air ni tadi dekat kat kolam-kolam air di distribution system dan sebagainya, akan banyak kebocoran, pipe pecah, reservoir overflow dan sebagainya. Ini satu pembaziran. Dan pembaziran ni bila berlaku, air bila dia banyak bocor, dia banyak pecah dalam sistem, pressure akan turun. Ya ke? Pressure akan turun. Bila pressure turun sampai kat pelanggan, pelanggan terkesan because pressure rendah. Yalah. Yang banyak komplain apa rumah Dia saya air halus je kenapa? Itu punca dia. Air jadi halus, kadang-kadang di ujung-ujung kampung, di kawasan-kawasan terletak atas bukit, pressure tak sampai langsung. Because pressure tu dah hilang along the way. Punca dia masuk along the way tu lah. Along the way tu dia hilang. Daripada loji ni dah cantik. Dia dah keluar. Tapi along the On way the tu way dia banyak tu. bocor. Pressure drop. Dah tak sampai ke ujung. And pressure dah jadi rendah. Jadi itu kesan-kesan utama. And ada tu belum cerita kesan financial lagi dan sebagainya lah. Ya. Kan bila kalau kita nak buat loji, katakan kita nak supply kepada 1,000 orang. Kalau NRW kita kena tinggi, kita kena buat loji untuk 2,000 orang. So investment kita dah jadi tinggi because yang kita akan hilang separuh kita tahu. Cuba kalau kita boleh supply one to one, untuk supply 1,000 orang kita buat loji untuk 1,000 orang je lah. Tak payah buat untuk 2,000 orang. So along financial pun banyak kesan sebenarnya. I see. Itu dari segi operator lah. Kalau dari segi pengguna dan juga industri. Tapi sebelum tu, dah banyak negeri-negeri mana yang paling cemerlang setakat ni?
setakat ni ataupun bukan setakat ni lah, dalam 2-3 tahun ke belakang ni run hill SAJ yang paling rendah lah. Bangga lah. Dari segi Berapa peratus tahun lepas 2025 dia 24% lah, betul lah. Ui, dahsyat. Dahsyat berbanding dengan purata kita yang saya cakap tadi. Ya. Dan dah melebihi sasaran kebangsaan kan? Dia bawah daripada purata lah, purata kebangsaan. Wow, dahsyat. Dah 2-3 tahun dah. Dah 2-3 tahun ke belakang ini SAJ antara yang top performer dalam kita punya NRW punya ni lah. Syabas Johor. Alhamdulillah. Yang paling teruk tak nak tanyalah, itu kita siapa lain kali lah. Ya, boleh. Tapi kesan untuk pengguna macam saya yang duk tengok podcast kita, mak-mak kat rumah, dan apa kesannya termasuk industri? Okey, sebenarnya semua orang apa orang kata terima kesan bila NRW tinggi ni. Setuju kan? Macam Haji Khairul cakap tadi, kepada operator tu sendiri of course lah dia memang terkesan sangatlah kalau NRW dia tinggi, sebab dia rugilah, dia terpaksa orang kata merawat air melebihi apa yang sebenarnya diperlukan oleh pengguna lah. Sebab sebahagiannya hilang dia cakap dia, mungkin 30%, 20% hilang. So dia kena rawat lebih lah, 20%, 30% seperti mana yang itu hilang. pun kos juga kan? Yalah, kos dia terpaksa guna lebih tenaga, lebih bahan kimia, ataupun dia punya staffing cost untuk apa nama ni, rawat air yang tadilah. Yang hilang tu. Seterusnya untuk kita juga sebagai pengguna, pengguna domestik, pengguna industri, pengguna komersial memang terkesan lah. Sebab NRW ni kita sinonim dengan kejadian pipe pecah, pipe bocor. Dan jika berlaku bocor yang besar ataupun pecah, operator kena tutup dia punya pipe tu untuk dia repair. Bila tutup? Bila tutup, air tak adalah. Akan ada gangguan lah. Itu yang buat pengumuman kawasan sekian-sekian kan? Faham. Ini penutupan yang tak berjadual lah kita panggil bila berlaku pecah yang besar apa semua ni. So kalau industri, kalau selalu kerap sangat pecah, dia pun bising lah. Dia terpaksa produktiviti. Terutamanya industri-industri yang banyak guna air. Yang memerlukan air. Industri makanan, elektronik yang ni banyak guna air, dia bising lah kan. Kalau simpanan dia dah habis selalu sangat kerap, bocor pecah ni, produktiviti dia pun terganggu lah. Begitu juga hotel, restoran, mereka ni pun antara yang terkesan lah kalau gangguan tu berlaku kan. Biasanya bila contoh yang kata proses tak berjadual tadi, berapa lama ambil masa untuk rawat? Kita ada KPI kita bagi kepada operator lah kalau untuk repair pipe-pipe yang bocor ni. Kalau pipe kecil tu mungkin dalam 24 jam dia kena settle. Dia kena settle. Kalau pipe-pipe besar tu mungkin sampai 36 jam apa benda semua tu. Tak adalah berminggu kan. Tak ada. Tapi itulah pipe ni, air ni dia bila dah siap repair, dia bukan terus orang kata dah siap terus ada air. Dia perlu masa untuk dia build up pressure. Ya betul. Air daripada logi. Dia bukan macam elektrik lah. Bila dah siap repair, kita petik switch terus nyala. Ini kelemahan dia pula kan. Ini dia kena build up pressure, ambil masa, tangki kena penuhkan apa benda semua tu. Kita pun kena slow release air. Kalau terus pecah lagi. Masalah lagi. Masalah ni. So operational pun dia ada cara dia lah macam mana dia nak release air setelah kerja repair apa benda semua ni, supaya network tu tak terkejut bila selepas perbaikan tu kita buat lah. Apa rahsia Johor Tuan Khairul begitu cemerlang 2-3 tahun ni? Well, saya rasa macam dia kalau nak buat cara jawab pun memang bangga. Well, nak buat secara berkesan ni dia kena holistik lah. First of all, dia kena holistik. Holistik ni kalau saya selalu cakap holistik ni dia ada dua benda, daripada segi physical holistik dan juga administratif holistik. Nak buat NRW ni dia bermula daripada pengawalan production. Kita kena pastikan logi tak produce air melebihi daripada yang diperlukan. Because formula NRW ialah apa yang kita produce tolak apa yang kita build. Produce, build. Volume of production tolak build volume. The difference tu NRW. So basically betul. Kalau kita nak turunkan NRW, kita kena kurangkan production, naikkan billing. Bukan naikkan billing. Naikkan billing. Naikkan billing. Bukan dia production tolak billing. Kalau production rendah, billing tinggi, makin dekatlah gap dia. So macam tu dia punya formula. So basically dia punya idea is like that. Kita optimizekan production, kita maximizekan billing. Maximize maksud saya di sini bukan bil tak guna nasabah. Bukan naikkan harga kan. Bukan naikkan harga, bukan harga, dia tak kira harga, dia kira volume. Ya. Bukan rate. Volume. Harga ramai tak ramai yang guna kan.
Maknanya actual consumption. Okay. And then along the way ni, dia ada macam-macam benda yang kita buat. Macam saya kata, kita mula dari production, and then kita take care of all the distribution system. Kita monitor, kita pantau reservoir supaya dia tak overflow. Kita pantau water supply system pipe-pipe, kita letak logger, sensor di merata-rata tempat supaya kita tahu kalau ada pecah, kita boleh repair secepat mungkin. Dia ada konsep yang dipanggil ALR dalam NRW reduction ni. Awareness, location and repair. Maknanya as soon as we get aware of the burst, of the pipe leak, kita locate tempat leak tu as soon as possible and then kita repair secepat mungkin. Kalau kita boleh pendekkan proses ALR ni, kita akan dapat reduce NRW effectively. Kalau lagi satu saya nak cerita, saya nak kongsikan sini. Buat NRW ni sebenarnya dia macam panjat escalator terbalik. Okey, ni naik kita turun. Kalau escalator turun kita nak naik. Kalau kita nak duduk kat the same spot tu kita kena keep walking. Kalau kita jalan slow kita akan ke belakang. Faham. Maknanya kena maintain. Konsep di Johor ni tak lalu laju, tak lalu lambat. Konsep di Johor ni kita nak kena jalan quick enough supaya kita boleh naik ke atas dekat escalator yang turun ke bawah ni supaya kita boleh turun ke NRW. NRW ni dia ada natural rate of rise. The longer you wait, the higher it gets. Ya. So you kena kejar, you kena overcome dia punya NRR tu. And banyaklah aktiviti yang kita cover. Kita bermula daripada monitoring of production, kita ada production ban monitoring. And kita ada active leakage control team. Kita ada 300 orang dalam negeri Johor yang kerja dia hari-hari keluar pergi cari leak yang orang tak nampak. Tu kerja dia. Kerja dia. Dedicated. Dia cari leak yang orang tak nampak. Kalau orang dah nampak, orang dah telefon, tu dah bukan bukan active leakage lah nama dia, tu passive. Dia tunggu orang call. Tu viral pula. Betul. Ni yang kita pergi cari, waktu kita buat pressure management, and then pressure ni, because pressure dalam water supply system ni, the higher the pressure, the easier for the pipe to break. Because pipe dah tua. Pressure tinggi, pipe akan pecah. So kita manage pressure tu. Taklah rendah sangat. Kita still ada KPI dengan SPAN untuk comply. Minimum kena 10 meter head pressure 24/7. Kita comply. At the same time kita tak tinggi sangat supaya pipe tak pecah. Kita control benda tu. And then macam-macam aktiviti lain, penukaran meter dan sebagainya, pembikinan DMA, district metering area. Kompleks lah dia punya proses ni. Basically approach kita holistic. Kita cover everything daripada production sampai customer billing. Dia lebih kurang macam kalau balon kan, nampak balon kan. Balon ni kalau you tekan sebelah dia naik sini. Betul. You tekan sini dia naik sini. So kalau nak buat NRW tak boleh macam tu. You tak boleh buat satu benda je. Nanti dia akan pergi kat tempat lain, masalah dia. So you kena suppress everything together. Itu pun kena hati-hati dia tak pecah terus kan. Kena ada strategi. Itu pun kena hati-hati juga. Nanti kalau dia pecah tu maknanya you dah break the ELL. Economic level of leakage. Itu daripada segi physical holistic. Administrative holistic ni maksud saya dia mesti ada drive from the top. Sampailah kerjasama daripada orang bawah-bawah. So the whole organisation kena ada kesedaran tentang pentingnya NRW dengan bajet yang cukup. I see. Barulah kita boleh efektif. Bajet yang cukup tu maksudnya Johor okeylah bab bajet So far Alhamdulillah. Dari segi tenaga kekuatan berapa ramai di Johor? Kalau daripada segi kita punya staff Rahil SAJ ada sekitar 2,500 orang. And then kerja-kerja NRW kita kebanyakannya kita outsource kepada satu specialist contractor. And specialist contractor ni ada lebih kurang 400 orang yang fokus on kerja-kerja physical losses dalam negeri Johor. Termasuklah kerja-kerja ALC tadi yang saya kata 300 orang buat active leakage control, kerja dia keluar hari cari leak, tu antaranya. Itu kerja dia. Mata dia memang kena tajam ke? Dedicated. Ramai memang bukan setakat dia pendengaran. Because kita cari leak gunakan acoustic system. Faham. Dia ada listening stick dengan ada equipment yang acoustic related ni kan. Dia dengar bunyi dekat dalam sistem tu dia tahu ini leak, ini bukan, ini bunyi aircon. Dahsyatnya. Dia specialist. Sebab tu kerja cari bocor ni waktu malam. Sebab dia tak bising dengan trafik. Dia tak boleh buat siang. Jadi Batman lah. Tapi maknanya standard lah kalau jumlah kekuatan 2,500 ni negeri lain pun macam tu. Tak juga sebenarnya. It depends because kita adakan 300 orang untuk cari leak ni sebab kita nakkan satu team jaga tak lebih daripada 15 DMA. I see, 15 efficiency. Kalau dia jaga lebih daripada 15 DMA dia tak efektif dah. Berarti saya tak cerita DMA tu apa itulah saya daripada tadi DMA apa ni ingatkan. DMA ni basically satu negeri Johor ni besar kan. Mana-mana tempat ni pun besar, Selangor pun besar. Kalau saya cakap dengan orang saya, kau keluar pergi cari leak. Nanti dia akan, bos, nak mula kat mana? Kat mana leaknya? Cari kat depan office ke? Kat rumah saya dulu ke? Kat balik nak kat kampung saya ke? Kat mana nak mula ni?
So untuk kita tahu kat mana kawasan lig tinggi, kita bagikan the whole Johor ni into smaller grids. Macam kalau saya kata, Cik Amin, pergi cari paku dekat padang bola. Masalah. Macam mana nak start? Memang tak jumpa. tapi juga kalau padang bola tu kita bagikan kepada banyak grid. Petak-petak. Satu petak tu 1 square meter je. Ya. 1 square meter tu, every square meter ada nama. So cakap Cik Amin, cari paku dekat grade A1. 1 square meter je. Kan mudah kan? Kat situ je dia fokus. Kat situ je. Itulah DMA. Itulah nama dia DMA, District Metering Area. So mana kita bagikan the whole negeri tu into smaller grids like that. Semua mudahkan Untuk pencarian. memudahkan pencarian. Ui. And every grid tu, every DMA tu dia isolated. Dia tak dapat air dari sebelah, air daripada dia pun tak masuk sebelah. And dia ada meter. So kita tahu tiap-tiap meter ni kita boleh tengok DMA mana yang kemasukan air dia terlalu tinggi. Ada kemungkinan bocor. Dia ingatkan DMA Islam tadi yang TikToker tu. Terbatuk je. Ni agak teknikal lah kan. Tapi tu macam mana kita buat lah. Ya, okey. Tapi salute lah kat Johor. Tahniah. Terima kasih. Tapi sebab cakap pasal achievement Johor ni, Tuan, mustahil tak Malaysia di peringkat nasional kita mencapai zero NRW kan? Tadi dah sebut kita punya KPI sekarang ni 8.8. 28.8. Possible ke nak capai zero NRW? Kalau tak, kenapa? Kalau possible, bila dijangka? Saya rasa untuk capai sifar zero NRW tu hampir mustahil lah. Hampir mustahil lah. Saya rasa mustahil lah untuk kita. Ada ke negara yang capai? Tak ada kan? tak ada. Mustahil. Negara Dah lah air kan? negara yang maju pun macam Jepun, macam Singapura yang Cik Haji Khai cakap tadi. Singapura berapa Singapura dalam 5 macam tu, 5% macam tu. Dia Kira habis cemerlang tu. 5 lah. Macam Jepun pun dalam 7% macam tu lah. So dia orang ni dah maju, dah buat macam-macam dah. Kita memang jauh ketinggalan daripada mereka. Itu pun memang tak dapat capai sifar lah. Dia sebenarnya bocor ni kita tak boleh nak selesaikan semua. Memang akan ada bocor dalam sistem kita ni. Tadi yang dengan NRR Encik Haji Khai explain tadi, akan ada bocor. Yang keduanya macam saya cerita tadi, saya tak cerita, saya tak pasti tadi. Akan ada air-air yang kita gunakan ni yang memang kita tak billkan. Memang penggunaan tu kita benarkan tapi kita tak billkan lah. Macam bomba guna untuk padam kebakaran. Tu memang takkan nak billkan jenuh. Macam pihak operator sendiri guna air untuk cuci dia punya tangki, cuci dia punya pipe. Benda-benda ni memang NRW juga, tapi of course kita tak boleh elak lah penggunaan ni. NRW yang strategik lah kira kan. Dalam water balance tu kita panggil UAC, Unbilled Authorized Consumption. Bahasa mudahnya pembaziran yang patuh syariah. Ya, lebih kurang lah. Okay. Dan satu lagi dalam NRW ni dia ada konsep economic level of leakage. Tadi yang sebut ELL tadi kan. Dah ada sebut lah. So dia macam itulah, dia bila ada satu tahap tu kita cari bocor, kita repair bocor ni, dia lagi lagi mahal daripada air yang kita nak jimatkan tadi, daripada value yang kita nak jimat. Repair bocor lagi tinggi. Kita nak cari bocor, kita nak repair dia lagi tinggi daripada cost ataupun value air yang kita boleh jimat daripada yang kita buat tadi. So pada waktu tu dah tak ekonomik lagi untuk kita buat lah, dah tak berbaloi lagi dari segi ekonominya lah. Tak efisien dah tak efisien lagi lah. Okay. So sebab tu saya kata tadi dia hampir mustahil untuk kita buat NRW sampai kosong lah. Tadi saya ada tanya tentang negeri yang paling teruk pencapaian. Saya tak nak sebut negeri mana, tapi berapa peratus setakat ni negeri tersebut? Kalau kita boleh bahagikan yang atas 50% NRW ni ada 2 ataupun 3 negeri lah. Dan kita ada yang antara 30 hingga 40 dan yang bawah 30 lah. Sekarang ni bawah 30 ni kita ada Johor, kita ada Selangor, Air Selangor. Kita ada Pulau Pinang lah. 3 negeri ni. 3 negeri ni lah. Bawah 30 ni. So kita menunggu-nunggu negeri mana lagi yang boleh masuk join group dia orang ni. Join group WhatsApp dia orang ya. Group WhatsApp dia orang. Dan kita tak nak yang ada sekarang ni naik ke makin naik kan. Itulah. Biasanya apa bagi negeri-negeri yang lebih 50 ni, ada yang sampai tahap 60, apa punca biasanya? Kalau nak tengok tu punca banyaklah. Satunya tadi macam cerita tadi, kita perlukan pelaburan yang cukup lah. So negeri-negeri yang tinggi ni kebanyakannya memang tak cukup,
tak ada bajet yang cukup untuk buat NRW yang secara holistik tadi. Dia secara pasif sajalah. I see. Dia yang holistik, yang aktif ni dia tak boleh nak orang kata proceed ataupun buat dengan sepenuhnya lah. Perancangan tu ada, dia tahu apa nak buat, tapi tergantung disebabkan oleh sebab bajet dan sebagainya lah. Yang keduanya mungkin sebab sistem dia tu sendiri banyak pipe AC dan sebagainya. Keadaan muka bumi dan sebagainya lah. Ya. Ada yang pipe zaman Jepun lagi kan. Ada lagi itu Zaman British lah. Zaman British. Zaman British lah. Jepun dengan sangat. Orang British banyak lagi. Even dekat Johor pun ada yang pipe dah 100 tahun. Masih pakai. Itu yang kadang-kadang kita kena expect berlaku kerosakan kan. Okey, saya ada beberapa ni sebab saya kena baca ni Tuan Khairul, sebab apa yang dikongsikan oleh SPAN pada water sewerage fact book, dia kata Johor adalah antara negeri yang mencatat kadar NRW terendah. Itu kita sebut tadi kan. So bagaimana dilaksanakan pun dah jawab. Tapi bagi orang awam ada yang tanya-tanya juga, kalau masalah ni adalah pipe yang uzur, dia akan jawab, tukarlah pipe. Apa masalahnya kan? Bagi orang awam termasuk saya lah. Dah pipe masalah daripada zaman British. Tukar je lah. Ya, betul. Apa complicated sangat? Macam mana Tuan Khairul? Logiknya macam tu kan? Gitu lah. Kita ada beberapa kekangan lah. Satu ada kekangan financial, satu kekangan fizikal pun ada juga. Dia sama juga macam yang kalau orang asyik komplain kereta dia asyik lah rosak kan. Gaji dia 1,700. Kereta dia asyik rosak. Boleh kita cakap dengan dia, tukar kereta je lah. Kereta baru. Nanti dia kenakan kita balik. Dia kata, kau banyak duit, senang lah kau cakap. Dia faham. Dia punca je macam tu. Lain lah kalau kau bagi kereta kat aku kan. Macam tu. So sebab pipe ni yang uzur ni terlalu panjang. Saya bagi sedikit statistik lah. Okey. Di dalam Malaysia ni ada 140,000 kilometer pipeline. Boleh bayangkan tak 140,000 Itu kalau kira jarak ni daripada Johor ke bayangkan circumference bumi. Tak kita Johor ke mana lah. Ya. Bumi punya circumference ni 40,000 kilometer. So mana 140,000 kilometer ni lebih kurang 3.5 kali ganda pusing bumi. Panjangnya pipe di dalam Malaysia. Dan daripada 140,000 tu ada masih 40,000 kilometer pipe AC. Pipe AC ni yang zaman British. Okey. Yang dah umur dekat 100 tahun tu semua kan. Pipe AC ni. Yang pipe AC 40,000 kilometer ni pun dah macam pusing bumi satu kali. Circumference bumi dekat Khatulistiwa tu. 40,000 kilometer. Masih ada kat Malaysia. Masih ada kat Malaysia lagi ya. Jadi cost untuk replace ni tak murah. Mahal. Satu on average lah. Okey, anggaran 1 kilometer lebih kurang dalam 1 juta untuk kita buat replacement. Macam di Johor, saya cerita di Johor lah. Di Johor kemampuan kita boleh replace antara 100 ke 150 kilometer setahun. Setahun. Kalau kita nak tukar 40,000 kilometer dalam Malaysia ni dengan belanja 1 juta per kilometer, kalau kita nak tukar semua 1 juta per kilometer kali 40,000 kilometer jadi apa? 40 bilion. Untuk bagi pipe saja. Baru tukar pipe AC. Baru tukar pipe. Belum cerita pipe yang lain. Belum maintenance lagi. Belum benda-benda lain lagi. So satu cost. Yang nombor duanya ialah dari segi fizikal. Ada setengah-setengah pipe zaman-zaman dulu yang dia lay ni, kita susah nak ganti because of keadaan yang ada sekarang. Macam contoh you tengok di Kuala Lumpur. Banyak pipe di Kuala Lumpur dah duduk dekat bawah jalan. Ya. Bawah jalan, bawah jambatan, bawah pavement, apa semua tempat orang berniaga dah duduk, ada yang setengahnya dah duduk bawah kedai. So macam mana kita nak replace? Betul-betul bawah kedai kan? Dah tak boleh. So ada setengah halau dia orang keluar kan? Ada setengah tempat yang bila kita minta authority approval untuk kita korek buat pengantian, kita tak dapat pun permit tu because terlalu susah untuk orang lain. Kan banyak-banyak kena buat traffic management dan sebagainya. Bukan semua pipe duduk di kawasan luar bandar. Banyak di kawasan juga kan. Kadang-kadang dia tak bagi korekan terbuka ni, terutamanya dalam bandar ni. Kita panggil open cut ni. Dia tak boleh, kalau dalam bandar tak boleh tak buat korekan terbuka. Tak boleh. Macam mana memang ada satu teknologi nama trenchless kan. Mungkin orang yang dengar ni pun tahu agaknya trenchless teknologi. Mungkin dia tanya kenapa tak buat trenchless dia, kan ada teknologi trenchless. Satu trenchless ni mahal memang. Satu lagi bila kita buat penggantian pipe kat bandar, tiap-tiap kedai akan kena buat tapping dekat pipe ni. Untuk dia punya water supply. Ya, betul. Kan pipe kan tiap-tiap kedai ada tapping. Ya, betul. Kalau kita buat trenchless, kita korek satu kat sebelah sana untuk masukkan pipe 100 meter, lepas tu kita sebelah sini keluarkan pipe. Yang tengah-tengah ni kita still nak kena korek untuk buat tapping.
So dia tak Tak efficient lah. workable lah. Okey, Baik faham. kita buat open trench je terus kalau macam tu. Kalau in between 100 meter tu katakan ada 20 kedai, 20 kali kita kena korek. Uish. Hancur jalan tu. Habis. Lepas tu nak recover balik berapa lama kan? Ya, betul. Oh. Kadang-kadang repair jalan lagi mahal. Kalau kita buat kat bandar, Repair jalan mahal daripada baiki repair pipe. jalan lagi mahal. ya Daripada tukar Allah. pipe. Itu antara cabaran yang dihadapi oleh industri lah. Okey. Dalam konteks nak tukar pipe ni. So, kalau tak boleh nak buat macam tu, alternatifnya macam mana? Pak Khairul? Alternatively macam yang kita buat di Johor. Kita kena adakan active leakage control, kita kena buat NRW activity ni secara holistik dan yang penting secara timely. Macam saya cakap dia, kalau kita lambat dia makan kita. Okey. Kita kena panjat Itu yang kena eskalator tu pantau cepat. selalu. Kita kena panjat eskalator tu cepat supaya kita boleh dapat efek dia. Kalau kita bukan kata tak buat, kadang ada setengah tempat yang dia kata bukan tak apa, kita ada ALC, kita ada buat penukaran part. Tak Tapi cukup. mungkin progress dia terlalu perlahan. So dia tak boleh overcome the NRR. Wow. Bukan tak semudah sembang tukar pipe lah lain. Tak. Itu beza orang Kalau yang semudah tu satu Malaysia dah 5% dah kan. itu pengajaran penting untuk warga netizen ni. Sembang lagi mudah daripada on ground lah kan. Tuan Zaidi, sebab kita pergi in a bigger structure, apa langkah dan inisiatif yang sedang dilaksanakan oleh sama ada federal government, Kerajaan Persekutuan, khususnya SPAN, bagi mengurangkan kadar NRW ni? So far, progress dia. Dia sebenarnya macam ni, tapi saya kena highlight juga tanggungjawab untuk mengurangkan NRW ni sebenarnya terletak pada operator air setiap negeri lah. Okey, itu tanggungjawab dia satu. orang lah, Kan, satunya. operator kena ambil Tapi di peringkat Kerajaan Persekutuan memang daripada dulu lagi kerajaan sentiasa membantu operator air negeri ni untuk mengurangkan NRW ni lah, terutamanya dari segi bantuan keuangan lah. Pada waktu ni yang sedang berjalan sekarang ni di peringkat Kerajaan Persekutuan, kita ada satu program yang kita panggil program pengurangan NRW kebangsaan lah. Program ni dah mula daripada 2018 lagi dan akan disambung sehingga 2030 lah. Setakat ni progress daripada Tengah berjalan. Okey. Tengah berjalan. Program ni kita ada dua pendekatan lah yang kerajaan ambil. Pendekatan pertama ni adalah untuk negeri-negeri yang 40% ke atas. yang lower league lah. Okey. Yang ni kita bantu dia secara geran langsung lah. Kerajaan akan buat program NRW melalui Jabatan Bekalan Air kepada negeri-negeri yang berada Dia orang dapat 40% ke atas bajet lah. tertentu lah. Ya. Okey. Yang kedua ni untuk operator-operator yang dah advance sikit ni, kita panggil dia pendekatan dua. Ini adalah berkonsepkan insentif lah. Insentif melalui imbuhan balik. Maksudnya bila operator ni capai sasaran, Macam Johor tadi. macam Johor tadi, kita akan kerajaan, bukan SPAN lah, kerajaan Johor. Kerajaan Persekutuan, federal kerajaan, federal government, kerajaan Federal Persekutuan government, akan okay. Federal government. bayar imbuhan balik 50% ataupun 75% bergantung kepada tahap pencapaian dia tadi daripada jumlah yang syarikat ataupun operator air tersebut belanja. Maksudnya contohnya kalau dia belanja 100 dan dia capai, kita bayar balik dia kat dia RM50. I see. Secara mudahnya macam itulah. So dapat dekat operator ke dapat Dapat kat operator lah. Untuk dia, kita galak untuk dia macam terus Ya. Motivasi continue, lah untuk terus motivasi. perform kan. Ya. Itulah yang sedang diambil, pendekatan yang diambil oleh kerajaan sekarang ataupun program yang ada sekarang lah. Dia untuk negeri yang 60% tu. Ada juga kita tak tinggalkan mereka. Macam saya cakap tadi yang 40% ke atas ni, itu Oh, tu termasuk yang 60% tadi lah. so bagi Okey, direct, dia buat projek untuk dia grant terus. Dia tak, apa orang kata ni, kita tak tinggalkan yang negeri-negeri ni lah. So kita bagi dia buat tukar meter, apa benda, repair tangki dan sebagainya untuk mereka ni lah. Dan akan datang mula 2026 ni pipe pun kita akan kerajaan ada program untuk tukar pipe-pipe kritikal lah. Tapi tak banyak lah, tak semua dapat apa yang seperti diharapkan lah. Macam kita cakap tadi, kerajaan ni cuma membantu sajalah untuk Sebab benda tu di bawah bidang kuasa negeri kan. sebenarnya tanggungjawab Tanggungjawab negeri kan. operator setiap negeri untuk manage NRW mereka lah. Okey. Itu dari segi itulah. Di SPAN pula kita memang pantau prestasi mereka ni. Kita memang tetapkan KPI. Dalam lesen mereka ada KPI.
antara yang utama KPI adalah berkaitan dengan NRW lah. Dari segi peratusnya, daripada kehilangan airnya, daripada segi meteorostat dan sebagainya. Yang itu pun ada dalam orang kata lesen ataupun KPI mereka lah. Itu dari segi reward dan sebagainya. Ni saja tanya, tak ada penalty ke bagi mereka yang gagal kan, supaya at least adalah dia punya awareness untuk jangan kena cakna lebih lah dari segi pengurusan. Setakat ni kalau penalty dari segi orang kata denda keuangan apa semua kita belum start lagi lah. Tapi memang kita boleh buat pun. Tapi kita cuba orang kata Gosok-gosok dulu. Pendekatan yang Rahmah. untuk kita bolehkan mereka ni mampu dulu dan sebagainya. Bila satu tahap nanti bila dah bersedia industri Malaysia, mungkin kita akan ambil pendekatan penalti dan sebagainya macam tu lah. Dah teruk sangat, paksa lah kan. Paksa lah. Okay. Sebagai orang awam, Tuan Haji Khairul, apa, macam saya lah, apa yang kami boleh contribute untuk membantu mengurangkan NRW? Kalau macam untuk rakyat Johor, apa peranan rakyat Johor? Kalau macam negeri-negeri lain, macam mana? Okey, banyak yang rakyat boleh bantu sebenarnya. Satu, bila kes-kes pasif yang saya sebutkan tadi, maknanya bila kita nampak paip pecah, nampak paip bocor, kita boleh buat aduan segera kepada kita punya, macam di Johor kita ada kita punya talian hotline. Sebenarnya kita terima banyak aduan-aduan ni. Satu hari kita terima sekitar 800 ke 1000 orang Johor sendiri aduan. pun aware. Ni pasif. Untuk pengetahuan you, di Johor kita repair sekitar 12,000 leak sebulan. Banyak. So at any time 12,000 leak sebulan. 400 sehari at any time. So as Wow. we talk now, ada je kat Johor ni tempat yang kita tengah repair. Every minute ni. So every day memang ramai orang yang buat aduan tentang paip bocor, apa ni, dia nampak orang curi air, ada suspek orang curi air, benda-benda macam tu, ataupun meter rosak kan. Dia buat aduan. So aduan itulah yang penting untuk kita. Dan di Johor kita ada juga bagi insentif kepada pengadu-pengadu ni. Oh ya ke? Dalam setahun sekali kita akan kumpul, siapa yang paling banyak buat aduan tahun ni, kita bagi dia insentif, bagi hadiah, bagi hamper ke, bagi duit raya ke apa macam tu lah. Duk Johor Dengan ni. event-event yang kita buat ni kan, kita bagi untuk encourage people to come forward and buat aduan. Selangor pun ada. Oh, Selangor ada? Okey, ada insentif juga. Apa hadiah dia? Saya tak ni, tapi yang saya dengar dia ada bagi macam e-wallet punya ni. Oh, okey. Nak mengadu ada juga. lah. Dia ada bentuk kewangan dan ada bentuk income. Kadang ada hamper apa macam tu lah. So maknanya main peranan main role rakyat ialah kalau dapati ada kebocoran dan sebagainya, leaking tadi, report. Report ya. Awareness tu penting. Dan KPI daripada pihak operator biasanya berapa lama tempoh daripada report tu untuk bertindak? Kita respon dalam masa 1 jam. Okay. Dalam masa 1 jam kita kena respon. Maknanya orang buat aduan, dalam masa 1 jam kita kena report balik kepada pengadu apa tindakan yang kita dah ambil. Kalau kita kata kita dah hantar technician ke tapak untuk siasat, betul ada bocor. Kita akan report balik dalam masa 1 jam. Lepas tu repair tu ada KPI lain lah. Repair tu dia bagi kepada size up to 200 mm, 200 to 600 mm dengan above 600 mm. Yang up to 200 mm tu dalam masa 8 jam. I see. Lepas tu 200 to 600 tu 24, 600 ke atas tu 48 jam. Okey. Okey, akhirnya Tuan Zaidi, apa pesanan pada sahabat-sahabat kita ni menonton podcast kita pasal NRW ni? Tadilah kepada penonton atau pendengar podcast kita ni, saya ulang sekali lagi lah untuk yang Haji Khairul cakap ni. Pengguna ni boleh mainkan peranan macam tadilah, kalau jumpa bocor apa semua, report lah. Yang keduanya, jangan curi air lah. Dosa satu, yelah berdosa tu yang naik kat orang kan. Nyanyi kat orang, operator tak dapat hasil dan sebagainya. Untuk mereka gunakan hasil tu untuk kebaikan kita juga, untuk upgrade dia punya sistem dan sebagainya lah. Yang seterusnya adalah NRW ni bukan saja nak cari bocor apa semua, sebab dia melambangkan kecekapan operasi operator itu sendirilah. So saya harap operator itu sendiri memainkan peranan mereka, di samping kerajaan terus memberi sokongan, sama dalam bentuk bantuan keuangan dan sebagainya, untuk sama-sama kita pastikan bekalan air kita berterusan dan mencapai NRW yang munasabah dan
rendah lah. Amin. Amin. Tuan Encik Khairul, sikit pesanan. Ya, untuk sahabat-sahabat motor operator semua kan. Yang saya tahu bempas pulas. Ya. Jangan ada masalah NRW ni. Kita pun semua tahu NRW ni sesuatu yang memerlukan motivasi yang tinggi. Ya. Dia kena sentiasa bergerak. Macam panjat eskalator juga tadi saya cakap kan. Kita tak boleh lepa, kita tak boleh leka. Kena sentiasa motivated untuk buat. So untuk itu demi kemampanan water supply negara kita ni, jangan berhenti berlari. Wow, I like. Okay, Tuan Encik Khairul, Tuan Izadi, terima kasih kerana sudi bersama dalam AI kita. Dan kepada semua para penonton, ingat, ask not what the country can do for you, but ask what you can do for your country. Jangan kita banyak tanya apa negara ataupun negeri boleh bagi kat aku, tapi paling utama, tanya diri kita, apa aku boleh bagi untuk negeri dan juga negara kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.